Sejak beberapa tahun ini, rakyat dan industri kita telah melalui proses tekanan kos sara hidup yang semakin mencengkam. Sejak tahun 2022, kita telah melihat satu demi satu kenaikan harga daripada tarif elektrik dan harga barangan asas kepada pengenalan dan perluasan cukai SST baru. Dan jangan lupa, sebelum ini, kerajaan telah pun menaikkan kadar SST pada 1 Mac 2024. Namun, mulai 1 Julai 2025 ini, rakyat akan sekali lagi dihentam. Kali ini kenaikan SST jauh lebih menyeluruh daripada apa yang ramai jangkakan. Pada tahun 2018, seperti mana yang kita sedia maklum, lebih daripada 8,000 jenis barang dikecualikan daripada SST. Tapi sekarang, hanya 1,813 barangan sahaja yang masih dikecualikan. Ini bermakna ribuan jenis barang yang dulu bebas cukai, kini mula dikenakan cukai. Cukai ini bukan hanya dikenakan kepada perkhidmatan kecantikan, urutan dan rawatan wellness, tapi turut dikenakan ke atas produk tradisional seperti kurma merah, kulat putih, kayu cendawan, butter, cheese, yogurt dan produk kesihatan. Lebih mengejutkan, barangan keagamaan pelbagai kaum pun tidak terlepas. Ya, kerajaan kini dilihat bersedia untuk membuat pusingan U terhadap cukai ke atas buah-buahan import. Tapi saya ingin tekankan, ini hanya permukaan sahaja. Masalah sebenar yang lebih bahaya sekarang ialah apabila bahan mentah dan mesin kilang juga turut dikenakan cukai. Contohnya, kilang yang mengeluarkan antibiotik, ubat demam, vitamin dan ubat untuk warga emas, semua bahan mentah untuk kilang yang dahulunya dikecualikan cukai, kini mula dikenakan SST. Jentera dan peralatan industri yang sebelum ini bebas cukai, kini turut dikenakan SST. Sebab itulah, hampir semua persatuan industri dari getah, plastik, perubatan, besi, minyak sawit dan FMM telah mengeluarkan kenyataan tegas. Perluasan SST kali ini merangkumi 97% barangan di pasaran. Mereka semua beri amaran tentang bahaya cukai berganda atau double taxation, iaitu cukai ke atas bahan mentah, cukai ke atas mesin dan kemudian cukai sekali lagi ke atas produk siap. Hasilnya akan berlaku gelombang kenaikan harga yang menyeluruh. Bukan hari ini, tapi dalam tempoh beberapa bulan. Satu gelombang inflasi senyap yang akan dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Lebih malang lagi, kenaikan SST ini berlaku pada hari yang sama dengan kenaikan tarif elektrik dan tarif pelabuhan Klang. Tarif asas elektrik naik kira-kira 13%. Tarif pelabuhan Klang pula boleh naik sehingga 30% dan caj storan pula naik lebih daripada 200%. Semuanya dijangka berlaku pada 1 Julai ini. Hari yang sama dan selepas itu, harga minyak RON 95 pun mungkin akan naik. Oleh itu, saya ingin nyatakan, kami menyambut baik jika kerajaan mahu semak semula cukai ke atas buah-buahan. Tetapi itu tidak mencukupi. Bahaya sebenar adalah pada cukai ke atas bahan mentah dan jentera industri. Ia perlu disemak semula, dikaji semula atau lebih baik dibatalkan saja sebelum terlambat. Kerana jika tidak, gelombang harga yang akan datang ini tidak akan dapat disekat lagi. Jadi, penyelesaian kepada penjanaan pendapatan kepada kerajaan yang lebih telus sudah terang lagi bersuluh. GST. Kalau tak tahu, maksud GST adalah Goods and Services Tax. GST ialah sistem pencukaian yang lebih adil dan telus, seperti mana yang telah saya katakan berkali-kali. Perbezaan utama antara GST dan SST ialah GST hanya dikenakan kepada pengguna akhir, siapa yang guna lebih, bayar lebih, manakala SST dikenakan berlapis pada setiap peringkat rantaian menyebabkan harga akhir kepada pengguna menjadi jauh lebih tinggi. Ini mengelakkan cukai berganda dan membantu menstabilkan harga barang berbanding SST yang membebankan rakyat dan industri secara berlapis, cukai ke atas cukai. Akhirnya, kos melambung tinggi. Terima kasih.